Assalamualaikum semua. Okey. So saya rasa cukup sudahlah saya post pasal apa budak isu budak OKU tu. So hari ni saya dekat mana? So hari ni saya nak promote kedai saya dekat Meru balik. Apa yang saya nak beritahu kat korang, menu yang ada dekat Meru Ipoh ni tak sama dengan menu kat KL lah. So ada menu yang dekat KL tak ada, kita orang rindu. So kita orang balik sini, kita orang nak makan. So apa menu kita nak makan hari ni? Okay, so inilah dia menu yang tak ada dekat KL, yang special dekat Ipoh ni. Okay, tolong buka dah. Tolong tengok. Weh, mendidih guys. Alah weh, telur gedik-gedik siap. Oh, menu ni kita panggil Klepot Yimi Soup. Dia ada sup, ada tom yum. Memang terbaik. Sebab apa? Sebab menu ni hanya ada dekat Ipoh. Dengan ada udang ni boleh nampak. Kadang kita pakai udang tiger. Kalau kecil 3 ekor, kalau besar kita bagi 2 ekor lah. 2 ekor besar lah. Dan kita ada sayur. Sayur ni kita bagi sayur apa? Sayur kobis. Kobis panjang. Sedap. Sayur. Kita try sayur dulu. Bismillah. Dulu start dulu dia masak. Lama tak makan. Gigit sayur punya rasa sedap. Kau tengoklah telur gedik-gedik dia. Kita ada bagi juga ayam carik. So ni adalah ayam carik. Ada juga fish ball. Macam-macam ada. Ada fish cake. Ada fucuk. Macam-macam ada. Yang biasa kita jual bawah RM10. RM9 je yang biasa tak ada udang. Yang ada udang RM12.9 je. Sangat-sangat murah. So siapa-siapa yang teringin nak rasa nak support saya, boleh nak support saya. Kita ada 2 cawangan. Kalau nak makan menu ni hanya ada di Ipoh. Kalau korang nak makan nasi ayam klepot, korang nak makan apa char kway teow kering, dekat KL ada. Okay, KL kita ada dekat mana? Dekat area Chowkit. Alright, itu saya. Jangan lupa support. Assalamualaikum. Bye.